Assalamualaikum, selamat datang ke channel Agdi Aminuddin. Okay, tutorial kita pada kali ini berkenaan dengan bagaimana nak screenshot gambar menggunakan PC ataupun laptop. Okay, kita nak screenshot senang sahaja, tak perlukan apa-apa aplikasi, tak perlukan apa-apa orang kata apa, ni lah yang kena perlu download apa semua, tak perlu. Okay, untuk apa-apa Windows pun sebenarnya boleh. Windows 10 ke, 11 ke, Windows 8 ke, boleh. Okay. Cara dia mudah sahaja. Okay, pertama sekali kita pergi dekat bahagian carian ni lah. Ini untuk Windows 11. Tapi kalau tuan-puan guna Windows 10 ke, kan, 9 ke apa ke, cari dekat bahagian carian ni. Dekat belah tepi ni biasanya. Kalau minta maaf, ini Windows 10. Kalau Windows 11, dia kat tengah-tengah ni. Okay. So, pergi kat carian tu. Kalau Windows 11, kat tengah ni. Ni Windows 10 kat sini. Okay, klik. Tulis Sniping Tool. Ya. Sniping Tools. Lepas tu, korang just klik kat Sniping Tools tu. Okay, dekat sini, korang perlu klik New. Okay. Sebab kita nak screenshot gambar baharu. Klik New. Okay. Kat sini kita boleh pilih lah. Kita nak screenshot bahagian yang mana. Okay. Kita boleh pilih. Kita nak screenshot sini. So, klik je lah. Dah dapat screenshot sini. So, korang just perlu klik File. Save As. Dan Save. Ni korang boleh tukar lah. Nak tulis apa? Nama dia. Gambar contoh. So, tekan Save. So, dia dah ada lah dekat dalam kita punya folder yang bertajuk gambar. Okay. Mudah je kan kita nak screenshot gambar. Semoga bermanfaat video ni kepada semua. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye.